cempaka harum baunya, tumbuh mekar di laman desa. Salam hormat pembuka bicara, moga didengar dengan mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariah Madiha binti Syarab dari kelas 5 Inovatif. Saya bersekolah di SK Simpang Renggang. Saya merupakan calon Silat J iaitu Skim Lencana Anti Dadah Johor 2025. Di sekolah, saya memegang jawatan sebagai Ahli Jawatan Kuasa Aktif Unit Beruniform Pergerakan Puteri Islam Malaysia PPIM. Saya juga memegang jawatan Ahli Aktif dalam Kelab Kaunseling dan Kerjaya. Saya merupakan Ahli Aktif dalam Kelab Catur Sekolah dan Ahli Aktif Rumah Bayan. Saya juga memegang jawatan sebagai Pengawas Sekolah dari tahun 2022 sehingga sekarang. Saya juga merupakan ahli aktif dalam kru TV PSS SK Simpang Renggang dan dilantik sebagai ahli jawatan kuasa kru TV PSS SK Simpang Renggang sebagai wartawan. Saya juga dilantik sebagai SLB iaitu Student Leaderboard Sekolah dan saya merupakan Duta Sasiah Pemangkin Pembentukan Karamah Insaniah SK Simpang Renggang. Saya juga aktif dalam kurikulum dan kekurikulum. Antara kejayaan saya pada tahun ini ialah dianugerahkan sebagai peserta terbaik bagi modul GMAT for Everyone dalam program perkhemahan cuti sekolah peringkat kebangsaan. Menangi tempat ke-18 dalam kejohanan catur perempuan bawah 12 tahun peringkat MSSD. Menangi tempat ketiga dalam pertandingan mencipta infografik peringkat sekolah dan dianugerahkan sebagai pembaca terbanyak nilam peringkat sekolah. Bagi program PPDA ini, antara aktiviti yang telah saya jalankan ialah penghasilan 2 infografik program pendidikan pencegahan dadah di sekolah. Bagi infografik yang pertama ialah jangan cuba, anda lebih bijak dari nyamuk. Infografik ini menjelaskan tentang bahaya rokok, vape dan dadah. Seperti yang kita semua sedia maklum, rokok mengandungi nikotin, tar dan karbon monoksida yang boleh menyebabkan penyakit kanser paru-paru, strok, serangan jantung dan masalah pernafasan. Vape pula mengandungi nikotin dan bahan kimia lain yang boleh menyebabkan ketagihan, merosakkan otak murid dan menjejaskan prestasi akademik. Bagi infografik kedua pula yang bertajuk Tak Nak Merokok. Infografik ini menekankan tentang bahaya asap rokok yang mengandungi lebih 7,000 bahan kimia beracun. Merokok boleh menyebabkan pelbagai penyakit serius seperti serangan jantung, jangkitan paru-paru, strok dan kanser. Bagi aktiviti Selajah yang telah dilaksanakan, saya telah menyertai pertandingan mewarna anti dadah peringkat sekolah. Selain itu, saya juga telah menyertai pertandingan mencipta infografik dan berjaya memperoleh tempat ketiga. Saya juga telah menyertai tayangan video pendidikan Coffee Break PPDA Siri 1 peringkat negeri Johor. Saya juga telah melaksanakan kempen rokok dan vape menerusi pembinaan kain rentang PPDA peringkat sekolah. Saya juga telah melaksanakan penyampaian mesej PPDA selama 5 minit sebanyak 5 kali sepanjang Mei hingga September. Program pendidikan pencegahan dadah bertujuan untuk memberi pengetahuan, kesedaran, keinsafan kepada seluruh warga sekolah, terutamanya murid, guru, kaki tangan serta ibu bapa tentang bahaya dadah untuk kita sama-sama jauhinya serta sama-sama menentang ancaman ini. Sebagai ahli Silat J, saya berperanan untuk menjadi pemudah cara kepada rakan-rakan seusia. Remaja mudah terpengaruh dengan perkara baharu dan cepat mengikut trend semasa. Oleh itu, penting bagi saya untuk memberi maklumat yang betul tentang bahaya dadah supaya mereka mendapat manfaat. Harapan saya, murid-murid di sekolah mengenali apa itu dadah dan memahami langkah pencegahannya sejak kecil. Kesedaran awal amat penting agar generasi akan datang sentiasa bebas daripada penderitaan akibat najis dadah. Ingatlah, dadah ialah musuh utama negara. Sayangi diri, cegah sebelum parah.